Awak tak check kan? Bila awak tak check, dia duduk dalam handphone awak, apa dia boleh buat? Guys, tuan-tuan dan puan-puan, ni dah nak tunjuk apa jadi kalau dia duduk dalam handphone. Okay. Saya cerita macam mana dia jadi deleted account. Asalnya dia adalah akaun kawan awak. Kawan awak punya phone tu lah yang telah dicuri oleh scammer. That's why dia jadi delete account. That's why kita ni kena pesan kawan-kawan, jangan kerana engkau punya Telegram kena curi account, oh tell me dia nak delete tak payah delete, tak payah. Laju-laju dia delete, tak payah. Kemain doktor tengok, saya datang pun dia nak delete. Aku memang kena selalu datang UPM macam ni Tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya pada mana-mana link yang awak terima. Kalau baru-baru ni saya share, jangan percaya QR code. Ni link, jangan percaya. Kita ni, masalah kita manusia, kita tak boleh dengar beberapa perkataan. Contoh dia apa? Hadiah, duit, lagi free. Betul-betul, luahkan. Biasa ladies, awak biasa dengan perkataan-perkataan ni. Apa lagi awak tak boleh dengar? Apa dia? Diskaun, tengok muka diskaun, nampak? Aku baru cakap. Lagi, luahkan lagi. Apa lagi ladies? Apa lagi yang awak tak boleh dengar? Tahniah, sale, kan? Laki relax. Awak selalu jadi mangsa tukang bayar. Diorang ni semua kerja diorang. Anda bertuah. Kau tak masuk pertandingan pun, apa kau nak bertuah pula? Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, pinjam phone jap. Dia sibuk baca mesej kawan dia. Akibat awak tekan link itu, apa jadi? Lama nak bagi tahu Link tu sebenarnya umpama sebuah pintu nak masuk dalam handphone awak yang dia tengah ketuk. Dia hantar link, awak pergi tekan, awak buka pintu tu. Dia masuk dalam handphone anda, dia akan copy all the data inside your handphone. Data apa? Awak selalu tanya saya, macam mana dia tahu nama saya tuan? Dia dah masuk dalam handphone awak, dia buat apa? Dia copy semua nombor-nombor telefon dan nama-nama kat situ. That's why nama ni doktor dia tahu, datuk dia tahu, tuan dia tahu, haji ni dia tahu. Sebab awak yang save kan nama doktor, awak save doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu sebab data kita bocor, berpunca daripada kita sendiri. Dan yang lebih menakutkan saya adalah apabila anda tekan link itu, dia berada dalam handphone anda. Walaupun handphone anda dalam keadaan tutup macam gini, tak buka kamera. Sekejap saya nampak. Okey, tutup macam ini, tak buka kamera kan? Scammer boleh tengok awak through this camera. Dia boleh tengok walaupun awak tak buka. So lelaki guys, please mandi jangan bawa handphone. Takut nampak tumpuk-tumpuk tu. Aku tahu lelaki memang bawa, aku tahu. Tuan-tuan, bahaya tekan link, bahaya, sangat bahaya. Orang tanya, tuan macam mana duit saya boleh hilang, macam mana, semua orang tanya. Bila awak tekan link tu, bila dia masuk dalam handphone awak, dia akan mengambil alih fungsi handphone awak ni. Dia akan copy all the data, dia akan transfer duit daripada akaun awak macam mana awak buat daripada handphone awak.